Walaupun ribut itu ganas, kami berada dalam keadaan baik dan benar-benar bersedia untuk menghadapinya dengan jayanya. Dan sekarang, dengan keyakinan yang tinggi, kami mempunyai pelan jangka panjang yang kukuh, pelan strategik pada masa ini, dan persiapan yang lengkap untuk bangkit semula tidak lama lagi. Sudah pasti, sebagai sebuah negara yang lebih kuat, lebih berdaya tahan, lebih sihat dan lebih makmur, dengan manfaat yang lebih baik, lebih cerah, dan lebih terjamin untuk semua. Pertama sekali, saya ingin jelaskan, ini bukan konflik kita. Kita tidak akan mengambil bahagian dalam pertikaian ini. Ini bukan untuk kepentingan negara, dan cara terbaik untuk menyokong kos sara hidup rakyat Britain adalah melalui usaha tambahan. Adalah penting untuk memberi tekanan kuat bagi mengurangkan ketegangan di Timur Tengah dan membuka selat, laluan penting untuk perdagangan global. Untuk tujuan itu, kami sedang meneroka semua saluran diplomatik yang tersedia bagi kami. Kepimpinan asing telah bertemu dengan rakan sejawat mereka di G7. Setiausaha Pertahanan kini sedang berbincang dengan rakan-rakan kongsi kami. Dan United Kingdom telah mencadangkan satu inisiatif kuasa nasional berdasarkan kepentingan strategik kita untuk secara aktif memperkukuh keselamatan maritim dan meningkatkan kerjasama di laut. Dan hari ini saya boleh mengesahkan bahawa satu mesyuarat penting akan dianjurkan oleh Menteri Luar Negeri minggu ini, menghimpunkan negara-negara ini buat kali pertama untuk menilai langkah-langkah diplomatik dan politik yang boleh kita ambil. Satu barisan bersatu kuasa ketenteraan dan diplomasi yang diperlukan yang merangkumi kerjasama kukuh dengan industri untuk mobilisasi pantas selepas perang. Dan, yang paling penting, kepimpinan yang jelas, tenang, berkesan dan benar-benar memberi inspirasi. Itulah yang negara ini bersedia untuk tawarkan sejak awal situasi yang kompleks ini. Prinsip panduan saya sentiasa adalah kepentingan negara Britain dan sudah tentu memastikan kebebasan pelayaran di Timur Tengah adalah satu kepentingan negara Britain yang sangat penting. Itu memang sangat penting. Sekarang saya akan bercakap tentang kesan perkara ini terhadap negara kita kerana saya tahu ia menimbulkan kebimbangan dan itu adalah perkara biasa. Orang ramai menghidupkan televisyen, melihat ke skrin dan melihat letupan infrastruktur yang musnah, tindakan agresif. Awak faham saya? Tetapi saya sangat faham bahawa orang ramai sangat bimbang bahawa ini akan memberi kesan negatif yang besar kepada keluarga dan rumah mereka. Mereka melihatnya dipaminyak dan bimbang tentang bil tenaga mereka. Kerajaan yang harus bertindak balas pada saat-saat seperti ini bukan sahaja dengan tindakan segera, tetapi juga dengan pemahaman yang jelas dan ketegasan dalam memberi panduan. Kita perlukan keputusan. Sebenarnya, kita menghadapi kesukaran yang dikenakan oleh pihak kiri dan kenaikan harga pada dekad itu. Dan kita percaya bahawa Britain Raya akan mempunyai masa depan yang lebih mahir dan makmur untuk kita. Pada akhirnya, saya percaya itulah yang sebenarnya kurang dalam banyak krisis. Kita bersedia untuk sama sekali. Saya bersedia meminta rakyat Britain untuk melalui satu lagi krisis ekonomi dan berjaya mengharunginya. Dan berkata bahawa semuanya telah kembali seperti sedia kala. Kehidupan sudah kembali normal sepenuhnya. Dengan ekonomi kita yang kukuh, tenaga yang penting, sumber yang banyak dan pertahanan yang mantap, kali ini pasti semuanya akan berbeza. Kita akan menjadikan United Kingdom sebuah negara yang lebih adil dan selamat. Sejujurnya, harapan inilah kunci utama untuk menyatukan seluruh negara kita. Dan cara kita mengatasi krisis ini, pada akhirnya, benar-benar akan menentukan generasi kita selama-lamanya. Seperti yang saya sebutkan beberapa minggu lalu, kita mempunyai pelan 5 perkara untuk menghadapi krisis ini. Hari ini, kita mengurangkan lagi 100 daripada bil tenaga setiap keluarga. Selain itu, kita juga melanjutkan pengurangan cukai bahan api sehingga September dan kita memantau situasi yang kompleks ini setiap hari. Dengan penuh berhati-hati dan perhatian, kita sedang mengambil semula kawalan ke atas keselamatan tenaga kita dengan melabur secara besar-besaran dalam tenaga bersih dan inovatif Britain. Ini adalah satu-satunya cara yang betul untuk menamatkan turun naik melampau dalam bil Anda yang disebabkan oleh Putin dan rejim Iran. Saya sudah penat melihat begitu banyak turun naik dalam bil tenaga Anda disebabkan oleh pasaran antarabangsa. Jika kita menguruskan tenaga daripada sumber tempatan dan boleh diperbaharui yang lestari, bil pasti akan menjadi jauh lebih stabil dan berharga.
Dan akhirnya, seperti yang saya katakan, kami akan terus berusaha untuk mengurangkan ketegangan di Timur Tengah. Tetapi, lihat sini satu perkara. Terdapat juga hujah yang sangat penting di sini, kerana semua langkah ini adalah sebahagian daripada pelan jangka panjang yang luas untuk menjadikan negara kita lebih selamat dan lebih tahan terhadap kejutan. Tidak ada sebarang keraguan tentang perkara ini. Terima kasih kepada tindakan kami. Hari ini, bil tenaga anda pasti akan berkurangan. Tanpa mengira apa yang berlaku di EAH, bajet dan program telah ditetapkan secara berkesan sehingga Julai. Di sini, hari ini, jika terdapat persetujuan antara pihak-pihak, proses ini akan diselesaikan dalam masa setahun. Daripada menaikkan pada masa ini, jika anda terus dengan minimum nasional, tingkatkan penyertaan anda. Adakah anda sudah menerima bayaran pencen kerajaan di sini? Minggu ini, penduaan 2 halaman Ireland akan ditamatkan, meningkatkan sebanyak 450,000 halaman hasil kerja keluar dari kemiskinan. Perlindungan pekerja yang inovatif akan diperkenalkan ke dalam undang-undang minggu ini, menyumbang secara signifikan kepada keselamatan ekonomi. Baiklah, sesetengah orang mungkin akan berkata tiada apa-apa yang baru di sini. Ia sudah dirancang sebelum ini. Sudah tentu, saya kata ya. Dan itulah sebenarnya maksud saya, maksud utama. Sejak perang di Ukraina, pada tahun 2022, segala yang saya lakukan dalam politik adalah sebagai tindak balas kepada dunia baru dan berbahaya ini. Kami mempertahankan cukai ke atas keuntungan luar biasa syarikat minyak dan gas dalam bajet. Kami benar-benar memberi tumpuan kepada kos sara hidup. Kami sentiasa menekankan keperluan tenaga bersih British dan kami telah melabur dengan banyak dalam perkara ini. Kami amat sedar bahawa sebenarnya memastikan sebuah negara yang selamat, berdaya tahan dan makmur adalah cabaran utama kami dan tanggungjawab paling asas kami terhadap rakyat British. Tidak, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Sebenarnya, ia bukan tugas yang mudah sama sekali. Dalam beberapa minggu akan datang, kami akan terus menilai dengan teliti setiap kesan ekonomi yang timbul. Kami akan mempertahankan kepentingan nasional British dengan tegas dan akan terus melakukan segala yang mungkin untuk memimpin negara kita dengan aman dan damai. Passar por esta tempestade. Namun semakin jelas bahawa apabila dunia terus berkeras menempuh jalan berbahaya ini, kepentingan nasional penting. Kita memerlukan kerjasama yang lebih erat lagi dengan sekutu-sekutu kita di Eropah dan Kesatuan Eropah. Kami juga sedang membuat kemajuan yang ketara dalam bidang-bidang penting seperti pertanian, elektrik, pelepasan, perdagangan, dan sektor-sektor penting yang lain. Tetapi, seperti yang dikatakan dengan betul oleh Chancellor, Brexit telah menyebabkan kerosakan yang mendalam dan berpanjangan kepada ekonomi kita. Dan peluang penting untuk memperkukuh keselamatan serta mengurangkan kos sara hidup adalah sangat penting sehingga tidak boleh diabaikan. Dalam beberapa minggu akan datang, kami akan mengumumkan satu sidang kemuncak yang sangat penting bersama rakan-rakan kami dari Kesatuan Eropah. Dalam sidang kemuncak penting ini, United Kingdom akan menegaskan semula semua komitmen yang telah dibuat pada sidang kemuncak tahun lepas. Matlamat kami adalah untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi, kerjasama ekonomi dan keselamatan yang lebih mendalam, yang bersifat intensif dan strategik. Dan satu perkongsian yang mengiktiraf nilai-nilai yang dikongsi bersama, kepentingan bersama yang jelas, masa depan kolektif kita dan nasib bersama kita, maju bersama, satu perkongsian penting untuk dunia yang berbahaya yang perlu kita hadapi. Dunia di mana kerajaan ini akan sentiasa dipandu oleh kepentingan sebenar rakyat British.